mestinya benar, hanya mereka yang mengalaminya sahaja yang tahu cerita sebenarnya. Anggaplah ia sekadar hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Seperti biasa, kepada anda yang sudi untuk singgah di channel ini, kemudian like, subscribe dan share, saya akan doakan anda semoga anda sentiasa sihat walafiat, panjang umur dan murah rezeki, dan yang paling penting terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita sambung kembali cerita yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang kisah seorang imam dengan orang yang diuruskan pemandian jenazah dah selesai. Kemudian arwah itu ada isteri, yang mana istrinya terkena gangguan makhluk halus, dan kemudian ada anak sulung kepada arwah dan istrinya itu yang bernama Mirah, yang minggu lepas kita lupa sebut namanya Mirah, M-I-R-A, Merah, anak sulung. Mereka ini 3 orang adik-beradik, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Ketiga mereka ini belum lagi berumah tangga. Adapun Mirah ini umurnya 30 tahun dan adiknya umurnya 25 tahun dan 24 tahun. Dah selesai sekolah, artinya dah habis belajar, tapi belum ada kerja, kerana mereka ini sebenarnya membantu arwah ayahnya dan ibunya, iaitu mereka ada kedai runcit. Ya, mereka ada kedai runcit dan ibunya seorang tukang jahit. Ya, seorang tukang jahit. Tetapi sambungan cerita itu, ya, sebelum kita sambung cerita ini, marilah kita sama-sama menandatangan berdoa kepada Allah, minta kita dijauhkan daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan dan lain-lain, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatisy syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Okey, sambungannya. Setelah imam berkata kepada Mirah, anak sulung kepada arwah itu, marilah kita tengok tampaian itu, bagaimana keadaannya. Kerana tampaian itu kita ceritakan kembali bagi mereka yang tak ikut siri yang pertama, iaitu tampaian itu penuh dengan kertas surat kabar yang digunting-gunting. Surat kabar digunting, dibentuk seperti duit, RM1, RM5, RM10, RM50, dibentuk ukuran sama, diletakkan dalam tampaian. Dan arwah sebelum meninggal berpesan kepada anak sulung ni, Mirah ni, jangan sekali-kali buka itu tampaian. Biar ayah yang buka. Kenapa ayah? Kenapa ayah? Kata Mirah. Mirah tak tahu. Waktu itu Mirah tak tahu apa-apa pun. Mirah tak syak apa-apa pun. Kata arwah ayahnya, nanti kamu akan lihat. Ayah yakin kita akan menjadi orang yang kaya. Kata ayahnya. Mirah masih lagi berfikir, apa maksud ayah ni? Tapi sekarang baru Mirah faham bahawa maksud ayahnya tu surat kabar yang digunting seperti saiz duit RM50, RM10, RM5 dan RM1 itu akan bertukar menjadi benar-benar wang kertas. Begitu, itu yang dipahami oleh Mirah. Ya, jadi ketika mereka berjalan masuk ke bilik yang mana arwah berpesan, jangan buka, jangan buka, jangan buka. Tapi Mirah ni ada kekuatan kerana ada apa? Ada imam. Dia yakin apa-apa berlaku nanti kalau dibuka lah, andai kata, pasti imam yang tolong. Sebab imam kan ada ilmu. Imam boleh merawat orang yang sakit. Pastilah Mirah yakin bahawa kalau ada apa-apa berlaku, imam yang akan menolongnya. Begitulah sangkaan Mirah. Maka mereka pun masuklah ke bilik itu. Masuk ke bilik itu, imam rasa, imam rasa lain macam, seram-seram sejuk pula masuk ke bilik itu.
Ya, dan bilik itu memang disengaja digelapkan. Makna digelapkan ni tak langsung dipasang lampu Kalimantan ke apa kan, tak dipasang, cuma ada kipas sahaja. Tak tahulah Mira kenapa ayah Mira ni arwah tu suka bergelap-gelap. Maka kata Imam, ada tak lampu suluh? Kejap Mam, kata Mira. Mira pun pergi ke belakang ambil lampu suluh. Kemudian perlahan bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam pun membuka sambil Mira menyuluh tempayan tu. Bila buka, tak ada apa pun yang berubah. Kertas surat kabar yang digunting-gunting memenuhi tempayan itu tetap sama juga bentuknya, tak ada perubahan apa-apa. Tak ada yang mengejutkan. Mira yang tadi rasa berdebar-debar jantungnya tiba-tiba hilang. Ya, tak ada apa-apa pun. Kata Mira, apa punya ilmu ayah dalam hati lah. Dalam hati Mira, ayah ni amal ilmu apa ni, tak ada berubah pun. Kata Mira. Yang sebenarnya arwah ayah Mira ini sebenarnya adalah orang yang tidak ada pekerjaan tetap. Dia cuma berniaga kedai runcit, membantu anak-anaknya yang 2 orang laki-laki dan Mira sendiri, dan juga istrinya iaitu mak kepada Mira tukang jahit di kampung itu. Terkenallah dengan tempahan jahitan, memang pandai menjahit. Jadi ayahnya ni tidak ada pekerjaan tetap. Sebab itu bercita-cita tinggi. Cita-cita ayah Mira ni terlampau tinggi. Sehingga katanya, Mira, tolong bagi tahu adik-adikmu, nanti siapkan satu plan rumah. Di belakang rumah mereka tu ada tanah lagi lah, tanah yang luas. Ayah nak buat banglo. Itulah cita-cita ayah Mira. Nak buat banglo. Hebat. Ya. Kata ayah Mira, kamu 3 adik-beradik, ayah akan buatkan banglo. Itulah kata-kata ayah Mira sebelum meninggal dunia. Sebab mungkin kemungkinan mengharapkan tampayan yang berisi dengan kertas surat kabar yang telah digunting-gunting membentuk duit itu akan menjadi kenyataan dan berubah menjadi duit yang sebenar. Jadi kata Imam, Mira, nanti jangan lupa semua kertas yang ada dalam tampayan itu buang, ya, buang. Kalau boleh tanamlah, buang dan tanam. Jangan dibakar, buang dan ditanam. Baiklah Pak Imam, kata Mira. Baik Pak Imam. Maka Pak Imam pun berlalu pergi. Mira yang telah diberi pesanan oleh Pak Imam untuk membuang semua kertas-kertas dalam tampayan itu cuma berkata ya dengan Pak Imam. Tapi Mira lupa juga. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Ibu Mira jatuh sakit. Ibu Mira ini yang selama ini telah pun terkena sakit gangguan dan dah sembuh, diubat oleh Imam, kemudian dibawa ke hospital. Setelah itu, ya, kerana jatuh sakit, maka sakit Ibu Mira ini semakin hari semakin teruk. Semakin hari semakin teruk. Hinggalah satu masa Ibu Mira menghembuskan napas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah Ibu Mira. Tangisan kedengaran, ya, daripada Mira dan adik-adik lelakinya, termasuk juga makciknya, saudara maran yang lain, ya. Kerana sedih. Sekarang Mira dan adik-adiknya telah kehilangan ayah dan ibu. Hanya mereka 3 orang sahajalah yang masih ada, yang meneruskan kerja-kerja yang telah ditinggalkan oleh ayah dan ibu Mira. Ya, jadi Mira ni sebagai kakak sulung adalah kakak yang bertanggung jawab untuk menjaga adik-adik Mira yang 2 orang lagi laki-laki itu. Tapi alhamdulillah adik Mira tu dah besar panjang. Adik Mira tu dah besar panjang, jadi Mira tak risaulah. Adalah juga kawan-kawan Mira, ada juga pembantu Mira untuk mengangkat barang-barang yang Mira tak boleh angkat. Jadi dah 7 hari Ibu Mira meninggal dunia. Tiba-tiba barulah Mira teringat pesanan Pak Imam. Ya, pesanan Pak Imam. Terngiang-ngiang di telinga Mira pesanan Pak Imam, jangan lupa Mira, buang kertas itu dan tanam, jangan bakar. Buang dan tanam.
Maka kata Mira kepada adik-adiknya, ya, tolong galikan lubang. Ya, galikan lubang untuk Mira tanam kertas-kertas yang dari tempayan itu. Baiklah, Kak, kata adik-adiknya. Kemudian Mira pun masuklah ke bilik seperti biasa. Kali ini Mira masuk ke bilik ayahnya yang gelap itu, seorang diri saja. Tidak ada Pak Imam. Tiba-tiba ketika Mira melangkah ke bilik itu, langkahan Mira terhenti seketika. Kata Mira, sewaktu saya masuk ke bilik ini bersama Pak Imam dulu, Pak Imam ada baca surah-surah tertentu. Tak apalah, kata Mira. Lagipun tak ada apa-apa pun. Pak Imam dah tengok pun tempayan tu. Tak ada apa-apa pun yang menakutkan, yang menyeramkan, kata Mira. Maka Mira pun masuk saja ke dalam bilik itu tanpa apa-apa bacaan pun. Dibukanya penutup tempayan itu, buka. Tengok, kata Mira, masih lagi kertas macam biasa. Maka Mira pun ambillah kertas itu, dimasukkan dalam beg plastik semuanya. Masuk banyak juga kertas tu. Beg plastik yang besar itu penuh dengan kertas surat khabar yang berbentuk seperti uang kertas. Tiba-tiba Mira terlihat ada sebentuk cincin emas. Di bawah, di dasar tempayan itu ada sebentuk cincin emas. Yang mana cincin emas ini ada permata delima di atasnya. Cincin, kata Mira. Cincin apa ni? Setelah Mira masukkan semua kertas-kertas itu dalam beg plastik, Mira ikat dan bagi kepada adiknya suruh tanam. Mira ambil cincin itu, digenggamnya, dimasukkan dalam koceknya. Mira tak pakai lagi. Tapi dalam hati Mira, cincin apa? Setahu Mira, tak ada pun ayat cerita pasal cincin ni, kata Mira dalam hati. Dah selesai tanam tu pada malam itu. Dah selesai makan, adik pun dah makan, Mira pun dah makan, Mira pun masuk ke bilik. Malam itu ketika Mira tidur dengan lena, Mira bermimpi. Dalam mimpi itu, Mira berjumpa dengan arwah ayahnya. Dalam mimpi itu, Mira berjumpa dengan arwah ayahnya. Kata ayahnya dalam mimpi itu, Nak, anakku, sesungguhnya ada pusaka yang ayah nak bagi kamu, nak. Ambillah pusaka itu dan pakailah, nak. Moga-moga anak sentiasa sihat. Ya, ambil, nak. Ambil. Ambil. Ambil, nak. Ambil. Begitu suara yang didengari oleh Mira dalam mimpi. Mira pun terjaga. Tengok jam pukul 4 pagi. Sejak mimpi malam tu Mira tak dapat tidur dah. Pukul 4 pagi cepat-cepat Mira membersihkan dirinya, ya, ke dapur, kemudian duduk termenung di atas katil. Mira ni yang sebenarnya adalah seorang kakak yang sangat rajin. Sewaktu arwah ayah masih hidup, sewaktu arwah ibu masih hidup, Mira memang rajin menolong ibunya di dapur, memasak, kadang-kadang menolong ibunya menjahit. Iyalah, banyak tempahan kan, terutama kalau menjelang hari raya. Ya, bulan Sa'ban saja pun dah tempahan dah penuh, dah full. Rajin sangat. Kemudian menolong pula adik-beradiknya, adik-adiknya di kedai runcit dan macam-macam lagi lah. Menyebabkan Mira kadang-kadang letih, penat. Ialah seorang gadis yang umur dah hampir 30 tahun, tak kahwin-kahwin lagi, letih badannya, penat badan Mira. Jadi ketika Mira terbangun memikirkan mimpi itu, pakai, nak, dalam mimpi itu, ambil, nak, dan pakai. Terngiang-ngiang di telinga Mira, seolah terdengar suara ayahnya, arwah ayahnya mengatakan, itu cincin pusaka, nak, ambil, nak, pakai. Ambil, nak, ambil, ambil. Maka Mira pun mengambil cincin itu. Mengambil cincin pusaka yang diceritakan, cincin emas tu. Dia lihat, ditenung-tenungnya, ditenung-tenung dalam-dalam, kemudian dimasukkan ke jarinya. Bila masuk ke jarinya, Mira tak ada rasa apa-apa pun. Tak adalah seperti cerita-cerita Power Rangers ke, cerita Avengers ke, terus jadi hebat ke, dia jadi green ke. Tak ada, biasa. Tetapi yang Mira rasakan setelah beberapa hari Mira pakai cincin itu adalah
Badan Mira rasa seperti bertenaga, seperti sentiasa segar, sihat, tak letih langsung tak letih. Bahkan Mira makin cergas dan makin bertambah kekuatan dan kerajinannya, menolong adiknya, membersihkan rumah, masak dan sebagainya. Adiknya pun heran. Kak, kata adiknya, sudahlah kak, kakak, kami tahu kakak ni banyak sangat kerja. Tak apalah kak, kami boleh bantu kak, kata adik-adiknya. Tapi Mira kata, tak apa dek, kakak boleh buat, kakak buatlah. Begitu. Kemudian malam yang ketiga, ketika Mira berbaring di atas katil di biliknya, dia antara tidur dan jaga. Tiba-tiba Mira lihat seperti ada susuk makhluk menyerupai perempuan tua berdiri di sudut kamar bilik Mira. Ini di antara tidur dan jaga. Mira tak tidur dan tak jaga, di antara tidur dan jaga. Para penonton tahu kan, di antara tidur dan jaga ni maknanya dia belum tidur lagi, tak lina lagi, tapi tak jaga juga. Maka dia nampak seperti ada sosok wanita tua. Terkejut Mira. Jaga. Barulah kali ini Mira membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti mana pesanan imam tu, kalau apa-apa berlaku, bacalah surah-surah yang tertentu yang telah diajarkan oleh imam. Mira pun membaca. Tetapi yang peliknya, bila Mira membaca surah-surah itu, badan Mira menggigil. Kesejukan. Bulu rumah Mira meremang. Seolah-olah Mira tak dibenarkan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu. Mira pun heran, kenapa? Asal saja Mira nak baca, bermula Bismillahirrahmanirrahim, menggigil badan Mira. Akhirnya Mira mengambil keputusan tak mau bacalah, tak apalah. Maka Mira pun baring sampai ke pagi. Maka setiap malam, begitulah yang Mira alami. Mira akan melihat seorang seperti nenek tua yang berdiri tegak di sudut kamar bilik Mira. Tapi yang herannya, bila Mira terjaga, terbangun, Mira tengok tak ada pula, tak nampak pula. Apa ni, kata Mira. Bahkan masa berlalu, Mira semakin hari semakin menjadi orang yang boleh nampak alam-alam gaib. Mira nampak lembaga-lembaga, makhluk-makhluk yang berada di sekitar rumah itu. Mira tingkat awal taklah risau sangat, tetapi ini menyebabkan Mira tak senang. Hingga kan Mira bercadang nak panggil ustaz baliklah, tapi ada suara bisikan terdengar, jangan lagi kamu panggil imam itu. Jangan kamu panggil siapa-siapa, kata suara yang membisik di telinga Mira. Mira pun menjadi risau dan takut. Dan akhirnya pada satu masa, ketika Mira duduk di ruang tamu memikirkan perkara itu, apakah benda yang mengganggu Mira selama ini. Adik-beradik Mira heran. Selama ini kakak mereka Mira ni aktif masak di dapur, membersihkan rumah, tapi sejak akhir-akhir ni dah tak aktif lagi. Duduk termenung, lama duduk di ruang tamu memandang keluar. Adik-adiknya nak tegur pun takut juga, sebab lain macam. Tiba-tiba Mira bercakap sendiri-sendiri, seorang diri di ruang tamu. Kamu keluar dari sini. Kamu keluar. Kenapa kau masih ngomong kami? Keluar. Kau keluar. Akhirnya Mira seorang-seorang bercakap gitu, dan yang last sekali Mira pun mengilai seperti mana arwah ibunya dulu ketika kerasukan. Mengilai-ngilai yang menyeramkan sampai adiknya pun takut. Adik laki-lakinya itu pun takut.
Lantas adiknya, oleh kerana ada tak tahan dengan apa yang terjadi pada kakaknya ni, adiknya pun menghubungi imam itu kembali. Imam itu tak jauh daripada rumah mereka lah, sebab imam tu memang imam penduduk di kampung itu. Assalamualaikum, Mam. Assalamualaikum, Tok Imam. Waalaikumsalam. Ya, kenapa? Ada apa? Mam, tolong, Mam. Ya, tolong, ada apa? Mam, saya nak imam datang ke rumah kami, Mam. Kenapa? Yalah, ceritakan. Kakak kamu kenapa? Kenapa merah? Tak tahu lah, Mam. Tok Mam, tak tahu. Lantas Tok Imam dengan dua orang adik lelaki merah tu bergegas pergi ke rumah merah. Memang betul. Ketika Tok Imam masuk saja menaiki tangga rumah itu, masuk ke dalam, mereka lihat merah mengilai seorang diri sambil tunjuk, kau, sana, kau masuk, keluar. Sebab kenapa? Sebab merah boleh nampak semua makhluk-makhluk yang halus yang ada di sekitar itu. Termasuk merah nampak seorang nenek tua yang sentiasa menjaga merah ketika merah hendak tidur, yang duduk di sudut kamar rumah bilik merah tu. Maka Tok Imam pun terkejut. Ish, kenapa jadi begini ya? Kata Tok Imam, saya ni tak pandailah sangat. Tak adakah yang kamu dengar tentang ustaz yang pandai berawatan ruqyah di sini? Kata adik merah yang laki-laki dua orang tu, tak tahu lah, Mam, kami tak tahu pula. Ada ke tak ada? Susah juga kata Tok Imam. Tapi tak apalah, saya cubalah. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita boleh mengubat kakak kamu ni. Kakak kamu ni sebenarnya terkena, kalau pandangan saya lah, kata Tok Imam, terkena seperti mana yang terkena kepada ibu kamu hari itu. Terkejut adik-beradik merah. Kenapa Tok Imam? Kenapa? Ada tak sesuatu yang kakak kamu ambil, apa-apalah barang, pusaka peninggalan arwah ini? Kami tak tahulah Tok Imam, benda pusaka kami tak tahu Tok Imam. Cuma yang kami nampak sejak arwah ayah dan ibu meninggal, kami nampak kakak kami itu pakai cincin Tok Imam, cincin emas yang ada mutiara, ada dalima merah di atasnya. Iya ke kata Imam? Iya. Sebelum tu kakakmu pakai tak benda tu? Sebelum tu tak pakai Tok Imam? Dah sudah kata Tok Imam. Inilah puncanya. Inilah puncanya kakak kamu jadi begini. Itu benda pusaka, ada saka tu. Terkejut. Adik-beradik merah terkejut. Itu ada saka tu. Ada saka tu. Kita kena buang tu. Tok Imam bercakap dengan adik-beradik merah di luar pintu. Tapi ketika Tok Imam masuk saja ke dalam rumah itu, ruang tamu, terasa angin menghembus. Ya. Seperti kuat angin dari dalam tu, kuat menghembus keluar. Ya. Dan merah yang tadi merah kakak sulung yang rajin dah berubah suaranya. Berubah suaranya menjadi seorang nenek yang tua. Sambil tersenggih-senggih dan ketawa mengilai memandang kepada Tok Imam. Kamu lagi? Kenapa kamu kacau aku lagi ya? Kata Tok Imam, aku tak kacau kamu, tapi kamulah yang kacau. Anak cucu Adam, kenapa kamu datang sini lagi? Kamu tak tahukah? Inilah tuan baru aku. Kerana kedua-dua tuan baru aku telah meninggal dunia. Inilah tuan baru aku. Jangan kacau aku. Nyah kamu dari sini. Nyah kamu dari sini. Begitu. Mengilai-ngilai. Kata Tok Imam, ini saya tak ada kuasa ni. Tak ada kuasa untuk, sebab saya tengok ini kakak kamu ni lain macam ni, lebih kuat daripada arwah ibu kamu. Jadi macam mana Tok Imam? Apa kami nak lakukan? Macam inilah. Kamu boleh tunggu di sini sementara saya pergi mencari ustaz yang saya kenal yang boleh buat rawatan ruqyah untuk membantu saya. Kalau saya seorang saya tak mampu, kata Tok Imam.
Tok Imam, tolong kami Tok Imam, tolong kami. Kami tak takut Tok Imam. Tak apa, kamu duduk saja di luar rumah ni, jangan ke mana-mana tahu. Takut nanti kakak kamu membuat sesuatu yang agresif, ya, membahayakan dirinya. Kamu jaga sini, jangan takut. Tak lama, Tok Imam tak lama. Maka Tok Imam pun terus pergi mencari ustaz yang dimaksudkan. Jadi para penonton sekalian, cerita ini bersambung lagi. Bersambung lagi kerana Tok Imam akan manggil seorang ustaz yang biasa buat rawatan ruqyah untuk membantunya, membantu untuk memulihkan Mirah yang telah kena gangguan daripada cincin peninggalan arwah ayahnya. Sesungguhnya cincin itu ada penunggunya, ada penunggunya. Kita berjumpa lagi di siri akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.